Hai kawan-kawan, cuba teka Stream TV ada di mana hari ini? Kami ada di Perbadanan Perpustakaan Negeri Pulau Pinang di Seberang Jaya. Jom ikut kami. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Naula binti Hamzah. Dan saya Nur Ali Amani binti Muhammad Kamil. Kami dari kru Stream TV ingin membuat liputan pada hari ini. Pada hari ini 23 April 2026, kru CTV telah menyertai Jom Membaca 10 Minit Peringkat Negeri Pulau Pinang. Tujuan program ini diadakan adalah untuk memupuk budaya membaca dalam masyarakat berilmu, meningkatkan ilmu pengetahuan dan menggalakkan tabiat membaca dalam masyarakat berilmu. Ayo sama-sama kita saksikan. Terdapat aktiviti yang menarik di sini pada hari ini. Jom kita saksikan. Di perpustakaan ini mempunyai pelbagai buku yang menarik di sini. Assalamualaikum Cik, boleh perkenalkan diri Cik? Waalaikumsalam, saya Muhammad Firdaus. Boleh terangkan ini apa? Okey, ini adalah 3D printer. Okey, 3D printer ni banyaklah kegunaan lah. Jadi kegunaan untuk individu cuma bolehlah dia merealisasikan okey apa yang dia terfikir nak buat. Contohnya dia suka topeng ni Iron Man. Okey, dia boleh create sendiri. Dia nak tambah apa-apa pun dia boleh create sendiri. Okey, tapi kalau untuk orang yang memerlukan macam contoh dalam industri designer ataupun orang yang nak buat replika macam rumah kan. So dia boleh guna juga untuk dia punya ni lah, kerja lah. Oh begitu. Bolehkah tahu berapakah kos 3D printer? Okey, kos 3D printer ni ikut dia punya model. Ada yang 1,000 lebih, ada 2,000 ke 3,000 dan lebih mahal lagi lah. Cuma untuk bahan mentah dia macam PLA ni. Dia ada dua kategori, PLA dan juga ABS. Okey. Harga dia ikut pasaran, ada yang ratus, ada yang puluh-puluh ringgit. Dan juga terdapat 3D printer yang boleh guna recycle plastik. Okey. Terima kasih. Tamatlah sudah program Jom Membaca bersama 10 Minit. Semoga program ini memberi manfaat kepada kita semua dan menggalakkan membaca kepada semua. Terima kasih kerana menonton dan jumpa lagi. Bye.